Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya Nur Atira binti Amir ingin berkongsi pengalaman dan refleksi saya sepanjang menjalani aktiviti Water Confident. Aktiviti ini bukan sekadar pengalaman biasa, tetapi ia memberi pelbagai ilmu, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang amat bermakna. Pertama sekali, saya ingin bertanya kepada diri saya sendiri, adakah saya terlibat dengan penuh semangat semasa menjalani aktiviti Water Confident? Jawapannya adalah ya. Pada mulanya, saya sedikit gemetar kerana belum biasa berada dalam air dalam tempoh masa yang lama. Namun, dengan sokongan rakan-rakan dan jurulatih, saya berasa lebih yakin untuk mencuba setiap aktiviti yang dijalankan. Setelah selesai mengikuti aktiviti ini, perasaan saya bercampur bau antara gembira dan bangga kerana saya berjaya mengatasi ketakutan terhadap air dan saya juga bangga kerana dapat meningkatkan keyakinan diri saya dalam mengendalikan situasi di dalam air. Faktor utama yang membantu pencapaian objektif saya dalam aktiviti ini ialah bimbingan daripada jurulatih yang berpengalaman, sokongan moral daripada rakan-rakan serta teknik dan latihan yang sistematik. Kaedah ini digunakan untuk membantu saya memahami cara mengawal pernafasan, keseimbangan badan dan pergerakan yang betul dalam air. Namun, saya juga menyedari bahawa masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai langkah penambahbaikan, saya sendiri bercadang untuk terus berlatih dan memperkukuhkan lagi teknik renang serta keberanian saya dalam air. Saya juga akan membaca dan memahami lebih banyak teori mengenai keselamatan di dalam air agar dapat meningkatkan kefahaman saya dalam aspek ini. Dalam aktiviti ini, perkara yang paling berharga ialah keberanian dan keyakinan saya yang saya peroleh. Saya belajar bahawa mengatasi rasa takut memerlukan usaha yang berterusan serta sokongan daripada persekitaran yang positif. Setelah aktiviti ini berakhir, saya sedar bahawa tindakan susulan amat penting. Oleh itu, saya mencadangkan agar latihan berkala diadakan untuk memastikan kemahiran yang diperoleh dapat dikekalkan. Selain itu, sesi perkongsian pengalaman dengan rakan-rakan lain juga dapat membantu saya meningkatkan kefahaman tentang kepentingan keyakinan dalam air. Sebelum saya menjalani aktiviti ini, saya mempunyai tanggapan awal bahawa berada di dalam air adalah sesuatu yang mencabar dan mungkin berbahaya kepada diri saya. Namun, selepas aktiviti ini, perspektif saya mula berubah. Saya kini memahami bahawa seseorang yang mempunyai teknik yang betul dan latihan yang mencukupi dapat membina keyakinan diri dalam air dengan selamat. Akhir sekali, pengalaman ini memberikan impak yang besar dalam kehidupan harian saya. Secara umumnya, ia dapat membantu saya menjadi lebih berani dalam menghadapi cabaran dan menguruskan ketakutan. Sebagai seorang siswa pendidik dan bakal guru, pengalaman ini mengajar saya bahawa keyakinan boleh dibina dengan latihan dan bimbingan yang berkesan.
Dalam konteks pendidikan, ia dapat memberi inspirasi kepada saya untuk membimbing murid dengan penuh kesabaran dan membina keyakinan mereka dalam menghadapi cabaran pembelajaran ataupun apa-apa cabaran yang dia hadapi di sekolah. Kesimpulannya, aktiviti water confident bukan sekadar aktiviti fizikal, namun ia dapat membentuk jati diri, meningkatkan keyakinan dan memberi pengajaran yang berguna kepada kehidupan. Semoga pengalaman ini menjadi titik tolak saya untuk terus belajar dan berkembang sebagai seorang individu serta pendidik yang lebih baik. Sekian, terima kasih.